Puisi Explore 2.0 merupakan sebuah laman sesawang yang dibangunkan sebagai medium pengajaran dan pembelajaran puisi tradisional Melayu bagi murid sekolah rendah. Produk ini dihasilkan untuk menjadikan pembelajaran lebih menarik, interaktif dan menyeronokkan melalui penggunaan platform Google Site yang mengandungi nota, video interaktif serta kuis digital. Selain itu, inovasi ini juga mengintegrasikan teknologi augmented reality dan virtual reality bagi memberikan pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam dan bermakna. Penghasilan produk ini juga selaras dengan standard kandungan dan standard pembelajaran dalam dokumen standard kurikulum dan pentaksiran DSKP Bahasa Melayu serta boleh diakses oleh guru dan murid sebagai bahan pembelajaran dan ulang kaji. Rasionalnya, inovasi ini dibangunkan bagi membantu murid sekolah rendah memahami proses perkembangan dan pertumbuhan secara visual dengan penggunaan digital teknologi, VR dan AR, khususnya dalam pengajaran sastra Melayu. Isu utama yang dikenal pasti ialah kurangnya pendedahan dan minat murid terhadap karya sastra kerana kaedah konvensional yang membosankan serta sukar difahami yang berpunca daripada aspek pemahaman literasi semata-mata. Sastra sering diajar tanpa pendekatan interaktif, bahan bantu yang terhad dan kurang integrasi teknologi. Ini menyebabkan murid tidak dapat mengaitkan nilai dan budaya dalam karya dengan kehidupan sebenar. Oleh itu, inovasi digital interaktif Google Site dan penerokaan melalui elemen teknologi VR dan AR ini diperkenalkan bagi menjadikan pembelajaran sastra lebih menarik, relevan dan bermakna. Inovasi Linguacraft EduTech Puisi Explore 2.0 dibangunkan dengan beberapa objektif utama. Antaranya ialah untuk meningkatkan kemahiran berbahasa dan pemahaman pelajar terhadap karya sastera Melayu. Hal ini melalui pendekatan digital dan elemen teknologi yang interaktif. Selain itu, inovasi ini juga bertujuan memupuk minat murid terhadap sastera yang selama ini dianggap sukar dan tidak relevan. Inovasi ini juga menyokong matlamat pendidikan abad ke-21 dengan mengintegrasikan teknologi dan penerokaan elemen VR dan AR dalam pengajaran dan pembelajaran. Andai aku tak bersalah, aku sumpah kotak ini akan menjadi padang jarak padang kukur untuk pendalamannya jika aku Seterusnya, impak produk terhadap organisasi sekolah. Yang pertama, memperkukuh budaya pengajaran dan pembelajaran PDP berasaskan teknologi, inovasi serta pengintegrasian VR dan AR. Yang kedua, menyokong pelaksanaan pembelajaran berpusatkan murid melalui penggunaan bahan bantu mengajar digital. Seterusnya, meningkatkan profesionalisme guru dalam mengaplikasikan teknologi dan sumber digital dalam PDP. Yang keempat, selaras dengan aspirasi kurikulum standard sekolah rendah KSSR dan pembelajaran abad ke-21. Dan yang terakhir sekali, mengangkat imej sekolah sebagai institusi yang progresif, inovatif dan responsif terhadap perkembangan pendidikan digital. Seterusnya, impak produk Linguacraft EduTech Puisi Explore 2.0 terhadap murid ialah meningkatkan prestasi akademik dalam pembelajaran puisi tradisional Melayu, menarik minat murid terhadap bidang sastra dan warisan budaya Melayu, menggalakkan pelibatan aktif murid dalam aktiviti pembelajaran dan perbincangan kelas, meningkatkan kefahaman terhadap puisi melalui pendekatan visual, interaktif dan imersif, dan yang terakhir sekali membantu membangunkan kemahiran abad ke-21 seperti pemikiran kritis, kolaborasi, komunikasi dan literasi teknologi. Perluasan dan komersial inovasi. Prototip Linguacraft EduTech Puisi Explore 2.0 kini dalam proses permohonan pendaftaran hak reka bentuk industri dengan MyIPO. Langkah ini diambil bagi melindungi ciri unik dan inovatif daripada peniruan. Secara keseluruhannya, Linguacraft EduTech Puisi Explore 2.0 ini merupakan satu inovasi pendidikan yang menggabungkan teknologi, kreativiti dan warisan budaya dalam satu platform pembelajaran yang interaktif. Pengintegrasian elemen VR dan AR berjaya meningkatkan minat, pelibatan serta kefahaman murid terhadap puisi tradisional Melayu. Selain menyokong pelaksanaan pembelajaran abad ke-21, inovasi ini turut membantu guru mempelbagaikan kaedah pengajaran yang lebih berkesan. Dengan ciri yang fleksibel, mesra pengguna dan berpotensi untuk diperluaskan kepada pelbagai bidang pembelajaran, produk ini berupaya menyumbang kepada pembangunan pendidikan yang lebih inovatif, lestari dan relevan dengan keperluan masa kini.